Ada idea tapi tak tahu cara nak buat, tak guna juga. Mai sini Pak Cik guide hampa mai tengok minuman ni orang panggil Royal Fruit Shake Pakistan. Asal idea ni memang dari Pakistan. Dan dekat sana ni minuman orang beratur ni orang panggil Royal Fruit Shake Pakistan. Asal idea ni memang dari Pakistan. Dan dekat sana ni minuman orang beratur, bukan minuman syok sendiri. Cara buat dia simple tapi tak boleh kedekut. Satu cawan isi buah dulu. Mangga, strawberry, pisang, peach. Lepas tu masuk susu, pekat krim kismis, badam, kacang susun, layer dulu baru blend. Hasil dia pekat gila, minum sikit pun kenyang, macam minum pencuci mulut versi air. Barang semua ni senang cari buah. Ambil pasar borong susu and cream, beli dekat Lotus atau NSK blender heavy duty, beli kat Shopee. Jakos kasar Malaysia, 1 cup dalam RM4 ke RM6, jual RM8 ke RM15, ikut isi. Nak B40, boleh nak T20 pun jalan. Orang Malaysia ni tak kisah harga sikit mahal, asal cup penuh warna cantik, nampak berbaloi. Siapa buat ni dulu dan buat konsisten, dialah yang sapu market minuman viral. Saya Pak Cik Husni, saya share business guide setiap hari.